Puntung rokok sering dianggap sampah kecil yang tidak memberi kesan besar. Namun sebenarnya ia mengandungi lebih daripada 7,000 bahan kimia yang berbahaya yang mencemari tanah, air dan udara. Brickfields yang terletak berhampiran KL Central dipilih sebagai kawasan pemerhatian kerana merupakan antara lokasi paling sibuk di Kuala Lumpur. Di kawasan bandar sibuk seperti Brickfield, puntung rokok boleh dilihat di hampir setiap sudut, sama ada di kaki lima, di tepi jalan, malah di longkang. Kenapa perkara ini berlaku? Sebahagian perokok menganggap puntung rokok itu kecil dan tidak memberi kesan, lalu membuangnya ke lantai tanpa rasa bersalah. Lebih membimbangkan, budaya membuang puntung rokok ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat bandar sehingga tahap kesedaran sivik mereka semakin rendah. Sikap sambil lewat ini menjadikan puntung rokok sebagai antara sisa buangan yang paling banyak dijumpai di kawasan awam. Puntung rokok bukan sekadar sampai kecil. Ia adalah sumber pencemaran yang memberi kesan yang besar kepada manusia dalam sekitar. Setiap puntung rokok mengandungi ribuan bahan toksik seperti nikotin, arsenik dan plumber. Apabila dibuang merata dan terkena air hujan, bahan berbahaya ini akan larut ke dalam larutan tanah dan saluran air. Kerana itu, pekerja pembersihan bandar juga berisiko terdedah pada toksin apabila mengutip sisa puntung setiap hari. Dari aspek persekitaran, puntung rokok mengambil masa 5 hingga 10 tahun untuk terurai, menjadikannya antara punca utama mikrosampah mikroliter di bandar. Masalah ini bukan sahaja membuat kesihatan dan kebersihan, tetapi turut mencabar usaha menjadikan bandar selamat, berdaya tahan dan mampan. Apa pandangan tentang masalah puntung rokok kat kawasan Brickfield ni? Kat sini banyak orang isap rokok buang dalam rata-rata lah, tak elok lah tempat kawasan sini sebab sini ramai orang berjalan sini rosakkan tempat. Lagi satu yang orang tak isap rokok tu rosakkan lah, so environment tak elok lah. Okey bang, saya nak tanya, biasanya bila abang habis merokok, apa yang abang buat dengan puntung rokok? Kadang-kadang saya buang saja ke tepi jalan sebab kecil je rasa tak mampu, tapi bila fikir baik memang tak elok juga. Perokok-perokok ni yang selepas isap rokok mereka akan buang segala puntung rokok tersebut di merata tempat, dan ini akan menimbulkan pencemaran dan juga kekotoran yang serius di kawasan bandar tersebut, dan juga boleh menyebabkan impak terhadap bandar melalui alam sekitar dan juga ekosistem yang ada di kawasan tersebut. Beberapa langkah boleh diambil bagi mengawal isu puntung rokok di kawasan bandar seperti Brickfield. Pertama, pemasangan papan tanda khas signage larangan membuang puntung rokok di kawasan tumpuan seperti gantian bas, laluan berjalan kaki dan restoran. Kedua, penguatkuasaan lebih tegas di bawah Akta 852, Akta Kawalan Hasil Tembakau dan Merokok 2024 bagi mendidik dan memberi kesan jera kepada individu yang tidak bertanggungjawab. Ketiga, kempen kesedaran komuniti seperti program Bandar Bebas Puntung Rokok untuk memupuk rasa tanggungjawab sosial dan meningkatkan kesedaran sivik masyarakat. Keempat, kerjasama antara agensi termasuk PBT, NGO dan komuniti setempat untuk mengekalkan persekitaran yang bersih dan selamat. Masalah puntung rokok mungkin kelihatan kecil, namun kesannya besar terhadap kesihatan manusia, kebersihan persekitaran dan imej bandar. Isu ini menggambarkan bahawa pembangunan mapan bukan hanya bergantung pada infrastruktur moden, tetapi juga kepada sikap dan tanggungjawab masyarakat. Untuk mencapai matlamat pembangunan mapan ke-11, kita perlu membentuk budaya prihatin terhadap kebersihan dan menghargai ruang awam yang kita kongsi bersama. Setiap tindakan kecil seperti membuang puntung rokok di tempat yang betul membawa makna besar dan menjadikan Brickfields sebuah bandar yang inklusif, selamat, berdaya tahan dan mampan. Kerjasama antara komuniti, pihak berkuasa tempatan dan agensi kesihatan adalah kunci ke arah bandar yang benar-benar bersih dan sihat untuk semua. 3.
Jangan lupa untuk datang ke program Koruhai kami pada 4 hari bulan 12 2025 bertempat di Auditorium AKKM Sungai Buloh. Jumpa anda di sini.